Semalam siapa dengar? Semalam saya cakap tajuk apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi, semalam saya sentuh Imam Mahdi. Kalau dalam sejarah ramai orang mengaku Imam Mahdi. Ada yang mengaku Imam Mahdi tu orang bermimpi pula kata dia Mahdi, tapi dia bukan Mahdi. Maksudnya mimpi taklah jadi hujah. Semalam saya sebut tentang Ibnu Turmat, Muhammad bin Abdullah Al-Barbari Al-Harghi, Maghrib, tahun 500 lebih Hijrah. Hebat. Ibn Khaldun, saya beritahu, Ibn Khaldun tu tak terima hadis Mahdi, tapi terima Ibnu Turmat sebagai Imam Mahdi. Dia membunuh manusia dalam satu malam dia 70,000 orang yang menolak kemahdian dia. Berjaya menegakkan kerajaan yang memerintah 150 tahun lamanya, iaitu Daulah Al-Muwahhidin. Ni besok belajar-belajar ni akan belajar dalam sejarah Murabitin, Muwahhidin, kerajaan-kerajaan yang wujud dalam sepanjang sejarah umat Islam. Memerintah Libya, Tunisia, Andalus. Tapi ada orang terima dia sebab apa? Di atas tipu helah dia. Kononnya malaikat bersuara daripada telaga, macam-macam. Sebab apa? Sebab rujukan mereka hal-hal itu. Bukan sedikit, ratus ribu orang yang terpengaruh. Sedangkan kalau rujuk hadis Mahdi, macam saya beritahu, Mahdi mesti zaman Mahdi ada Isa, ada Dajjal. Banyak dalam sejarah begitu manusia merujuk selain daripada Quran dan Sunnah, akhirnya mereka tersasul. Ramai zaman sekarang pun dia pergi tengok guru tu, kalau dia ahlu sunnah, dia punya cara untuk nak bagi orang beragama, dia akan mendahulukan kitab dan sunnah. Kalau dia bukan ahli sunnah, dia akan bagi kempen kita macam lain. Jangan main, dia ni guru besar ni, syekh besar, dia tengok kita, dia tahu apa yang ada dalam jantung kita. Boleh berjalan atas hayang, masuk kedai orang tak perasan, ambil lah kan. Ini semua cerita-cerita yang bukan manhaj ahli sunnah. Logik ahli sunnah ialah logik kitab dan sunnah. Sa'id bin Musayyib, satu hari dia tengok satu orang selepas terbit fajar salat. Sebelum subuh kita salat berapa rakaat? Sebelum kita sembahyang subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ada satu hamba Allah ni, dia salat banyak rakaat. Ni dalam Musannaf Abdul Razzaq dia sebut. Al-Baihaqi juga meriwayatkan perkataan ni. Dia kata solat banyak rakaat, sujud banyak. Sa'id bin Musayyib tengok dia. Kata Sa'id bin Musayyib, semayang apa ni? Banyak macam ni. Nabi tak semayang macam ni. Dia kata kepada Sa'id bin Musayyib, yu'azzibuni Allahu 'ala as-salah. Tak kala Tuhan nak azab aku sebab aku semayang. Bukan aku buat maksiat, aku buat apa? Semayang. Macam ramai orang kata kan, bukan aku buat maksiat, aku semayang. Dia tanya, yu'azzibuni Allahu 'ala as-salah. Adakah Allah akan azab aku di atas sebab aku solat? Walaupun tak betul dengan hadis, tapi aku solat, bukan aku buat maksiat. Kata Sa'id bin Musayyib, la, walakin yu'adzibuka ala khilafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak, Allah tak azab kau sebab solat,
Tapi Allah azab kau sebab menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kadang-kadang kita orang tak faham, kan? Tak kalah baca pun Quran pun Tuhan nak kata salah pula. Bukan salah tu sebab baca Quran. Macam orang baca Quran masa sujud ke? Baca Quran masa rokok ke? Quran, semayang, Quran lagi. Logiknya tak salah. Tapi bukan di situ tempat bacaan Nabi. Bukan soal baca Quran. Tapi soal khilaf kepada khilaf Rasulullah. Menyanggahi Rasulullah. Sebab itu saya sering sebut dalam ceramah ni, merata daripada muda sampai dah tua macam ni, apa yang disebut oleh Abu Nu'aim dan Hilyah, disebut oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, bila satu orang tanya Imam Malik, di mana aku patut berihram? Kata Imam Malik, min haith ahrama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ihram di tempat yang Nabi berihram lah. Orang Imam Malik, imam di mana? Imam Malik di mana? Imam Malik di Madinah. Imam Malik ni imamu Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Dia duduk di Madinah. Tak banyak kembara dia. 700 guru-guru besar dia Madinah belakang. Ada fadilat Imam Malik ni, alim Madinah. Jadi Imam Malik kata, min haith, min ain ahram an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana yang Nabi berihram. Orang Madinah di mana? Kita siapa pernah pergi umrah? Siapa pernah umrah sini? Ada pernah pergi umrah? Cuba angkat tangan. Tak ada. Kita di Bir Ali, Zulhulaifah. Kata Imam Malik di sana, apa dia kata? Tak. Dia nak mulakan ihram di Masjid Nabi. Sekarang ni kalau kita pergi kat situ Zulhulaifah, kita akan tengok ada masjid besar, cantik. Dulu tak ada apa, zaman Nabi kosong macam tu. Kawasan tu. Dia ni kata, ihramlah di mana tempat dia nak ihram di Masjid Nabi. Masjid Nabi ada fadilat, semayang di Masjid Nabi, dekat dengan maqam Nabi, kan? Dia ihram di maqam Nabi. Kata Imam Malik, la taf'al, inni akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, kerana aku bimbang ditimpa padamu fitnah. Dia kata, fitnah. Fitnah apa? Bukan aku buat salah apa. Aku pergi ihram di Masjid Nabi, tempat yang lebih afdal daripada Bir Ali. Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنت تفهم كلامي هذا الشيخ؟ هذا واضح ولو بكلمات ماليزية تفهم برضو؟ طيب boleh. أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apakah fitnah yang lebih besar, kata Imam Malik,
daripada engkau menganggap dirimu dapat melakukan satu kelebihan yang Rasul itu kurang daripadamu. Itu isunya, bukan isu amalan. Tapi isunya seakan-akan Nabi ni jadi kurang daripada kita. Itu yang dilihat oleh Imam Malik. Sedangkan kata Imam Malik, aku mendengar Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Surah Nur. Jaga-jaga orang-orang yang menyanggahi titah perintah Rasul, nanti ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Ini bukan kita bercakap tentang orang lain, tapi kita bercakap tentang diri kita. Bila kita nak mengamalkan agama, kita kata, oh Nabi buat macam ni loh, kita kena buat better than Nabi. Tidak ada yang better than Nabi. Melainkan dalam bab yang Nabi beri kelonggaran. Tu pun ulama tak kata better than Nabi. Dalam mazhab jumhur ulama, umpamanya semayang malam masna 2 rakaat. Nabi, oleh kerana Nabi sebut macam tu, Nabi tak limitkan, walaupun Nabi salat tidak lebih daripada itu. 11 Nabi salat, dan riwayat 13 baginda salat. Tapi kata Aisyah, la tas'al an husnihin wa tulihin, jangan kamu tanya tentang eloknya semayang tu, panjangnya semayang tu. Tapi Nabi bagi kelonggaran, itu cerita lain. Tapi apa yang Nabi telah set di dalam amalan agama, kita cenderung untuk menerima yang itu. Walaupun mazhab, pandangan, aliran mungkin berbagai-bagai, tapi kita mentafdilkan apa yang merupakan sifat asal daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tu, saudara-saudara lihat di Perlis, mungkin ada berbagai-bagai pendapat orang, tetapi kita tafdilkan yang itu. Dia kata walaupun tak ada dalam amalan sunnah, tapi ulama ada yang kata boleh, tak apalah. Yang dia kata boleh, pendapat dia. Tapi yang tu mungkin boleh, tapi kalau ikut Nabi tentu dah boleh.